emas 999, emas 916 dan emas putih. Apa bezanya? Ini ialah gold bar keluaran public gold berketulinan 999.9 atau juga dikenali sebagai emas 24 karat. Ia merupakan emas yang paling tulen dalam pasaran dengan 99.9% kandungan emas. Warnanya kuning terang, lembut dan biasanya digunakan untuk gold bar dan dinar. Semua emas gold bar dan dinar keluaran public gold adalah berketulinan 999.9. Emas 916 pula lebih dikenali ramai di mana majoriti barang kemas di Malaysia berketulinan 916 atau emas 22 karat. Ia mengandungi 91.6% emas dengan baki peratusan merupakan logam lain seperti tembaga atau perak. Mengapa ia dicampurkan dengan logam lain? Supaya ia lebih keras dan tahan lasak sesuai untuk buat barang kemas seperti gelang, cincin dan rantai. Warna kuningnya sedikit pudar berbanding emas 999.9. Emas putih atau white gold mempunyai ketulinan emas yang jauh lebih rendah. Ada yang dikenali dengan emas 750 ataupun 18 karat yang mana ia mengandungi 75% emas. Dan ada juga emas 375 yang mengandungi ketulinan emas serendah 37.5% sahaja. Kebanyakan emas putih bercampur dengan logam berwarna putih seperti palladium atau nikel yang disadurkan dengan rhodium. Kebiasaannya, emas putih tidak digunakan untuk simpanan kerana nilainya jauh lebih rendah berbanding emas 916 dan 999. Jadi sebelum anda membeli emas, pastikan anda tahu perbezaan emas-emas ini. Kerana setiap jenis emas ada tujuan dan nilai yang berbeza. Dan pastikan juga anda membeli dengan ilmu, bukannya beli kerana mengikut trend. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas 999.9 bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.